Duduk di dunia ni, tuan-tuan, kita tak nak apa pun. Cukup Allah redha kita. Ya? Siapa pun kita, apa pun kita, kat mana pun kita, cukup Allah redha kita. Inilah nilai manusia. Tuan-tuan, semua orang sedang kejar nilai. Ada orang kejar nilai harta, rupa, pangkat, jawatan, ya, pengaruh. Nilai manusia ni, bila mana Allah redha kita, kita jadi manusia yang bernilai. Kerana tuan-tuan, rugi je saya datang sini, tuan-tuan pandang saya, mati Allah tak pandang saya. Rugi je kalau tuan-tuan datang sini, semua orang pandang tuan-tuan, mati Allah tak pandang kita. Allah. Nilai manusia ni bila Allah redha kita. Apa pun dalam hidup kita ni, janji Allah redha cukup lah. Kata orang kata, Ji, redha Allah boleh bayar minyak ke, Ji? Ji, redha Allah tu Haji boleh senang ke? Haji boleh kaya ke? Ji, ni kita ada job baru, tapi riba sikit. Tak boleh. Kalau saya buat ni, Allah Ta'ala tak redha naya saya. Redha Allah boleh kaya ke, Ji? Dia menganjing kita. Ini dia. Redha Allah boleh senang ke, Ji? Kita bersenyum, tak apalah.